Tiga sayur baik, tiga sayur berbahaya yang wajib diketahui warga emas di Malaysia. Ramai mungkin terkejut apabila mengetahui bahawa pemilihan sayur yang salah dalam diet harian boleh melemahkan sistem imun, mempercepatkan penuaan otak dan malah merosotkan kekuatan serta keseimbangan kaki. Kajian-kajian yang dijalankan selama bertahun-tahun ke atas puluhan ribu warga emas di seluruh Malaysia secara konsisten menyokong amaran ini. Sesetengah sayur-sayuran yang kelihatan biasa dan tidak berbahaya sebenarnya menyebabkan keradangan senyap, merosakkan saluran darah halus di kaki, menjadikan gaya berjalan tidak stabil dan meningkatkan risiko terjatuh punca utama. Kematian bagi mereka yang berumur lebih 65 tahun. Tetapi jangan risau. Perkongsian ini akan memberi anda maklumat yang tepat dan terperinci tentang sekurang-kurangnya 3 jenis sayur yang membantu menguatkan ingatan anda, memastikan anda sentiasa aktif dan sihat, serta 3 jenis sayur berbahaya yang patut anda elakkan sama sekali. Pastikan anda menonton hingga akhir kerana kami juga akan mendedahkan fakta mengejutkan tentang sekurang-kurangnya satu sayur yang nampak baik tetapi tanpa disedari membahayakan kesihatan kaki anda. Jika anda mahu menerima maklumat kesihatan yang lebih peribadi, sila langgan dan aktifkan notifikasi. Jika anda rasa perkongsian ini bermanfaat, sila tinggalkan komen dengan nombor 1. Jika anda rasa ia perlu ditambah baik, sila tinggalkan komen dengan nombor 0. Sayur-sayuran yang baik untuk kesihatan warga emas. 1. Brokoli perisai semula jadi melawan penuaan. Daripada pelbagai jenis sayuran yang menghiasi meja makan kita di pasar tani atau pasar raya, brokoli adalah sahabat yang senyap tetapi amat berkuasa. Terutamanya selepas usia 65 tahun, brokoli bukan lagi sekadar sayur. Ia adalah perisai hidup yang melindungi tubuh kita secara semula jadi. Apabila keupayaan pemulihan kita menurun, brokoli secara diam-diam mempertahankan fungsi teras badan. Brokoli kaya dengan sulforaphane, sebatian tumbuhan mujarab yang sangat berkesan dalam mengurangkan keradangan kronik. Keradangan kronik inilah rakan subahat senyap dalam proses penuaan, bukan sahaja menyebabkan kesakitan tetapi secara perlahan-lahan melemahkan otot sendi, saluran darah dan juga fungsi otak. Sulforaphane merangsang laluan penting yang membantu menyingkirkan toksin dan mengaktifkan sistem pertahanan badan, menjadikan setiap suapan satu pelaburan untuk umur yang lebih panjang. Selain itu, brokoli padat dengan vitamin K, kalsium dan antioksidan yang membantu mengekalkan kesihatan jantung dan kepadatan tulang. Selepas usia 65 tahun, tulang menjadi lebih rapuh dan retakan kecil pun boleh menjejaskan pergerakan. Gabungan nutrien dalam brokoli membantu menguatkan tulang sambil mencegah pengerasan arteri akibat usia. Kajian juga menunjukkan bahawa sulforaphane dalam brokoli melancarkan peredaran darah ke bahagian kaki, membekalkan oksigen dan nutrien yang mencukupi. Hasilnya, ia membolehkan gaya berjalan yang lebih tegap dan stabil. Namun cara memasak adalah sangat penting. Untuk mendapatkan manfaat maksimum, sulforaphane adalah lebih baik untuk mencelur brokoli secara ringan berbanding memasaknya terlalu lama. Apabila warnanya hijau terang dan teksturnya masih sedikit rangup, barulah khasiatnya dapat diserap sepenuhnya oleh badan. Memasak terlalu lama akan menghilangkan sebahagian besar manfaat sayur hebat ini. 2. Bayam sahabat senyap untuk kejelasan minda dan tenaga. Bayam adalah salah satu tumbuhan paling penting bagi kita apabila usia meningkat, tetapi ramai yang terlepas pandang nilainya. Kaya dengan nitrat semula, jadi bayam merangsang aliran darah ke seluruh badan, terutamanya ke otot dan otak. Perubahan ini dapat dirasai dalam kehidupan seharian. Badan terasa lebih bertenaga, fikiran lebih jelas dan semangat baru yang lebih kuat. Apabila kita menua, peredaran darah secara semula jadi menjadi perlahan. Apabila otot dan otak kekurangan oksigen, keletihan boleh berlaku, tindak balas menjadi lambat dan kekeliruan boleh timbul.
Namun bayam bertindak sebagai sekutu yang hebat melebarkan saluran darah secara lembut untuk melawan masalah ini. Hasilnya otot di bahagian kaki menjadi lebih kuat dan tangkas memulihkan kebebasan bergerak. Bayam juga kaya dengan lutein dan folat yang membantu meningkatkan daya ingatan, kelajuan berfikir dan tumpuan. Malah kajian menunjukkan warga emas yang kerap mengambil lutein menunjukkan peningkatan ketara dalam keupayaan kognitif. Selain itu, lutein dan zeaxanthin dalam bayam melindungi makula mata secara langsung, mengurangkan risiko degenerasi makula berkaitan usia AMD. Penglihatan yang baik bermakna kebebasan untuk membaca, mengingati wajah orang tersayang dan berjalan dengan selamat. Sama seperti brokoli, bayam paling baik dicelur ringan atau dikisar dalam smoothie untuk penyerapan nutrien yang optimum. 3. Lobak merah penjaga senyap, keseimbangan dan penglihatan. Sahabat terkuat kita dalam perjalanan meniti usia senja tidak semestinya sesuatu yang mahal atau eksotik. Sebaliknya, khazanah alam yang mudah didapati seperti lobak merah seringkali menyimpan kekuatan sebenar. Di sebalik rupanya yang biasa, ubi berwarna oranye ini menyimpan rahsia luar biasa untuk mengekalkan keseimbangan hidup. Inti kekuatannya adalah sebatian yang dipanggil beta-karotene. Sebagai pelopor vitamin A, bahan ini memainkan peranan penting dalam mengekalkan penglihatan. Kajian menunjukkan bahawa mereka yang kerap mengambil beta-karotene mengalami perkembangan degenerasi makula yang jauh lebih perlahan. Tetapi lobak merah bukan hanya untuk mata. Ia juga kaya dengan antioksidan yang melindungi otot saraf dan saluran darah yang penting untuk mengekalkan deria keseimbangan badan. Saraf dan saluran darah yang sihat memastikan isyarat dari otak sampai ke jari kaki dengan pantas tanpa gangguan, membolehkan gaya berjalan yang stabil dan tegap. Tambahan pula kandungan seratnya yang tinggi, melancarkan penghadaman, mengurangkan kolesterol dan menstabilkan paras gula dalam darah. Sayur-sayuran berbahaya yang perlu dielakkan oleh warga emas. Kini mari kita beralih kepada sayur-sayuran yang perlu kita waspadai. Terutamanya selepas usia 65 tahun, apabila sendi mula lemah dan peredaran darah menjadi perlahan, pengendalian sayur-sayuran ini boleh memberi kesan besar kepada kualiti hidup kita. Adakah sayur-sayuran ini tersimpan di dalam peti sejuk anda? Mari kita periksa. 1. Terung ancaman senyap yang merosakkan keselesaan dan pergerakan. Terung adalah sayur yang sering dianggap sihat. Tetapi tahukah anda bahawa sayur yang kelihatan lembut ini boleh membawa kemudaratan halus kepada kaki kita apabila usia meningkat? Terung mengandungi toksin semula, jadi yang dipanggil solenin. Bahan ini yang digunakan oleh tumbuhan untuk melindungi diri daripada perosak boleh memberi kesan yang lebih kuat kepada warga emas. Ia boleh mencetuskan keradangan dan memburukkan lagi kesakitan, terutamanya pada mereka yang mempunyai sendi dan otot yang lemah. Bagi penghidap artritis atau kekejangan otot, solenin boleh menyebabkan kerengsaan berterusan yang secara beransur-ansur mengurangkan mobiliti yang diperlukan untuk berjalan. Masalahnya, perubahan ini berlaku dengan sangat perlahan. Anda tidak akan rasa sakit kaki secara tiba-tiba, tetapi lama-kelamaan kekuatan anda hilang, langkah menjadi tidak stabil dan anda menjadi semakin malas untuk bergerak. Ini bukan sahaja menjejaskan fizikal, tetapi juga mental, membawa kepada pengasingan diri dan kemurungan. Cara memasak seperti memanggang atau merebus tidak banyak mengubah kandungan solenin. Memandangkan terdapat banyak lagi sayur lain yang lebih selamat, adalah lebih baik untuk mengelakkan risiko ini. 2. Lada benggala hijau punca tersembunyi keradangan senyap. Sayur kedua yang perlu diberi perhatian ialah lada benggala hijau. Walaupun warnanya cerah dan teksturnya rangup, ia menyimpan bahaya tersembunyi. Seperti terung dan ubi kentang, lada benggala hijau tergolong dalam keluarga nightshade.
Tumbuhan ini secara semula jadi mengandungi sebatian yang dipanggil lektin, sejenis protein kompleks yang boleh melekat pada dinding usus, mengganggu penyerapan nutrien dan mencetuskan keradangan. Bagi warga emas dengan sistem imun dan penghadaman yang lemah, lektin boleh menyebabkan masalah secara beransur-ansur. Kekejangan buku lali kebas jari kaki dan kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba mungkin merupakan tanda awal keradangan ringan yang disebabkan oleh lektin. Apabila keradangan ini bertambah buruk aliran darah ke kaki, berkurangan otot menjadi lemah dan risiko terjatuh meningkat dengan ketara. Lebih-lebih lagi, lada benggala hijau mempunyai kandungan antioksidan yang jauh lebih rendah berbanding lada benggala merah, kuning dan oranye. Ini bermakna kita kurang mendapat manfaat kesihatan daripadanya. Sebaliknya, hanya mengambil bahan yang boleh menyebabkan keradangan adalah lebih baik untuk mengurangkan atau mengelakkannya. 3. Ubi kentang putih, ancaman biasa yang melemahkan kestabilan dan kekuatan. Makanan ketiga yang biasa kita makan, tetapi secara senyap melemahkan kita, ialah ubi kentang putih. Daripada kari ayam hinggalah ke bergedil ubi kentang sentiasa menjadi sebahagian daripada hidangan kita. Namun di sebalik kebiasaan ini terdapat bahaya yang perlu kita waspadai seiring dengan peningkatan usia. Puncanya adalah kandungan karbohidrat ringkas yang tinggi dalam ubi kentang putih yang menyebabkan kenaikan paras gula dalam darah secara mendadak selepas dimakan. Lonyakan yang berulang kali ini mencetuskan tindak balas keradangan di dalam badan. Ia memberi tekanan kepada saluran darah yang membekalkan darah ke otak dan kaki, mengurangkan peredaran, melambatkan pemulihan dan membawa kepada kemerosotan deria rasa dan pergerakan. Makanan yang menaikkan gula darah dengan cepat seperti ubi kentang putih juga berkait rapat dengan aterosklerosis, pengerasan arteri. Lama-kelamaan arteri hilang kelenturannya, menghalang aliran darah ke bahagian bawah badan, menyebabkan kaki sejuk kejang dan gaya berjalan yang tidak stabil. Lebih teruk lagi, cara masakan kita yang sering menggunakan santan, minyak dan garam yang banyak menambahkan lagi risiko kardiovaskular. Berbanding dengan sayur-sayuran lain seperti keledek atau lobak merah yang berwarna-warni, ubi kentang putih kekurangan antioksidan yang diperlukan untuk mencegah penuaan sel. Kesimpulan, pada akhirnya penuaan yang sihat bukanlah tentang menunggu keajaiban. Tiada ubat ajaib atau pembedahan yang boleh mengubah hidup kita sepenuhnya. Apa yang paling penting adalah perhatian yang kita berikan kepada tubuh kita dan tabiat kecil harian yang kita amalkan. Memilih sayur yang lebih berkhasiat atau sekadar mengelakkan ubi kentang yang biasa tetapi berisiko boleh menjadi keputusan yang paling mengubah hidup kita. Pilihan-pilihan kecil ini apabila terkumpul akan melindungi kaki kita, menajamkan fikiran dan membina asas untuk kita hidup sebagai diri kita yang sebenar. Makanan yang kita pilih setiap hari adalah satu pelaburan untuk kesihatan kita pada hari esok. Setiap suapan adalah pilihan untuk tubuh dan kehidupan kita. Apakah satu perkara yang anda pelajari hari ini dan ingin amalkan dalam hidup anda? Sila kongsikan di ruangan komen. Semoga kita dapat menyokong antara satu sama lain untuk bergerak ke arah yang lebih baik bersama-sama. Terima kasih kerana meluangkan masa. Saya amat berharap agar setiap hari yang anda lalui adalah seperti yang anda impikan.